Tengok macam design tahun lepas, tapi inilah Xiaomi 70T Pro yang dekat tangan saya ni. Selalunya kalau 70T series ni keluar, dia ada yang versi Pro dan juga yang versi biasa. Yang versi Pro ni dia lebih kepada macam rasa flagship. Kalau versi biasa tu dia lebih kepada mid-range yang biasa lah, bawah 2000 sahaja. Tapi sekarang ni saya nak bandingkan, kalau anda ada 50T Pro, kalau nak upgrade ke 70T Pro, adakah dia berbaloi ataupun anda boleh je cari 50T Pro yang second kan? Lagi murah apa? Okey, untuk tahu anda, Xiaomi kali ni memang dah upgrade dari segi bateri dia. Kali ni mereka letak 7000 mAh. Memang mereka tak main-main. 5000 mAh dekat 50T Pro tu agak ketinggalan lah. Bukan apa, kat 50T Pro tu dah lah kecil 5000 saja. Lepas tu dia guna pula LiPo kan. Memang dah lapuk lah yang itu. Yang sekarang ni digunakan silikon carbon yang lebih baik dari segi bateri dia. 7000 mAh bagi saya memang ketahanan yang bagus lah untuk phone Android. Dan satu benchmark yang agak bagus untuk tahun ni. At least anda ada sebuah smartphone yang boleh tahan pada pagi sampai ke malam kan. Mungkin kalau ada lebih tu boleh tahan sehingga 2 hari. Dan antara yang paling besar perubahannya dekat bahagian kamera lah. Dekat sini antaranya ialah kita ada 50 megapiksel periscope telefoto. Sekarang anda boleh dapat satu gambar yang sharp bila anda zoom. Dia tak macam 50T Pro. Kemudian dia juga menggunakan sensor lain, iaitu gunakan Light Fusion 950. Saiz dia ialah 1/1.31 inch. Sebenarnya saiz sensor lebih besar ni memang sangat penting. Sebab apa? Sebab dia boleh tangkap lebih cahaya kat sini. Jadi tangkapan anda pun jadi lebih baik. Terutamalah benda ni waktu malam. Waktu malam kalau nak tengok kat 50T Pro tu, dia bagus tau. Tapi itulah dia agak noisy sikit. Dia punya cahaya dia tak berapa nak ngam sikit kan. Yang ini jauh lagi better. Dan satu benda yang penting kat sini dah, dia lebih laju. Sebab apa? Sebab satunya ialah chipset dia. Chipset dia memang chipset flagship Dimensity 9500 dan dia ialah teknologi 3 nanometer. Ditambah satu benda lagi, iaitu dia gunakan UFS 4.0. At least bila anda transfer data, main game, anda tak rasa macam dia tersekat-sekat ataupun loading yang lama. Itu yang paling penting dan ini yang lebih baik. Tapi kan dekat pasaran kita ada yang Pro macam saya pegang ni, dan juga kita ada yang biasa. Apa pula beza dia yang itu? Harga memang kita tahu beza dia lebih kurang 1000 ataupun 900 macam tu. First kali kena tahulah beza chipset pun dah banyak kat sini. Kalau yang biasa tu dia gunakan MediaTek 8400 Ultra 4 nanometer. Nak kata dia slow tak, dia perform. Cumanya dia merupakan chipset yang bukanlah flagship sangat pun. Kalau nak bandingkan dengan 9500 yang ada kat sini, dia lagi powerful dekat sini. Nak main game grafik tinggi pun lebih better dekat sini kan. Nak buat multitasking lebih better. Kemudian untuk jenis storan yang ini menggunakan UFS 4.0, tapi yang biasa tu hanyalah 3.1, UFS 3.1. Kamera pun ada beza, walaupun kedua-duanya atas kertas anda tengok 50 megapiksel, tapi yang ini sensor dia lebih besar. Jadi tangkapan dia berbeza. 50 megapiksel tu kita letak tepi. Kita punya size sensor ni bila tangkap gambar dengan cahaya yang banyak, yang inilah yang lebih baik. Tak cukup dengan tu, zoom pun dia berbeza. Kalau yang biasa tu hanya 2 times saja, tapi yang ini sehingga 5 times, 5 kali ganda. Dan macam biasa, yang paling berbeza juga iaitu dari segi bateri dia. Kalau yang biasa tu dia just 5500 mAh. Penjelasan ni okey lah, 66 watt untuk yang itu. Yang ini lebih better, 100 watt, dan kalau nak pakai wireless charging dia support sampai 50 watt. Yes, teknologi yang canggih kat sini. Kalau tanya saya, berbaloi nak ambil yang mana, yang versi Pro ke yang jenis yang biasa tu kan? Okey, kalau tanya saya jujurnya, mestilah yang Pro kan. Tapi itulah, anda kena tambah lebih kurang RM1000 untuk dapatkan yang lebih baik. Tapi kalau penggunaan anda tu penggunaan yang biasa-biasa, bukanlah nak main game berat kan. Nak guna benda biasa, nak chat, nak tengok Facebook, nak tengok TikTok. Saya rasa kalau anda beli yang Pro ni pun anda mungkin tak full utilize sangat pun kan. Apa kata anda beli yang 70T biasa dia pun cukup kat sini. Walaupun kita tengok spek dia berbeza, kamera dia yang lebih cantik kan. Tapi benda tu dia tak adalah memberikan perubahan yang terlalu besar ataupun drastik sangat. Terutama kepada anda yang mungkin tak minat tangkap gambar sangat pun kan. Jadi anda beli yang biasa pun dah cukup dah sebenarnya. Yang Pro ni lebih kepada anda yang memang hardcore kan, nak main game
macam berat nak buat multitasking, nak buat kerja macam-macam. Lepas tu nak tangkap gambar yang tak malam nak tangkap gambar. Yang ini better lah. Cumanya tak pelik ke? Kenapa Xiaomi 7T series ni menjadi kegilaan ramai kan? Okey, antara sebabnya saya beritahu anda iaitu dia punya software update. Tak banyak phone Android boleh tawarkan benda macam ni, kecuali brand-brand yang dah besar. Dekat sini mereka menjanjikan sekitar 4 tahun untuk update OS dan juga 5 tahun untuk security patch. Sebab itulah kerana tengok orang pakai Xiaomi ni, dia akan pakai dalam jangka masa yang lama sebab dia tak kisah update dia ada kat sini kan. Teknologi dia agak, kalau tanya saya lah, teknologi dia just nice lah. Dia tak ada lah mengikut trend sangat. Sebab untuk series yang ini pun mereka meletakkan untuk anda boleh letak access card dalam phone ni. Cuma tanya saya, ada je brand-brand Android yang lain tu dah buat benda ni kan. Xiaomi dia lambat sikit kat sini. Tapi better late than never kan. Daripada dia tak letak langsung, masalah juga. Dan macam kita tahu kalau Xiaomi kalau dia jual harga murah tu mesti ada something, iaitu bloatware dia lah. Biasalah bloatware, kemudian ada keluar iklan sikit-sikit yang mana sebenarnya anda boleh je off dekat sistem dia. Cuma anda perlu ambil masa sikit lah benda ni. Dan untuk T-series ni kebanyakannya kamera depan dia agak kurang memuaskan sedikit. Mana-mana T-series memang macam tu. So kalau anda tu memang tak kisah untuk selfie sangat, dia nak kata buruk tak lah, dia just nice je lah sebenarnya. Cuma tak adalah yang tercantik dalam kalangan Android. Pendapat anda macam mana untuk Xiaomi T-series macam ni? Anda rasa 7T kali ni memang bagus ataupun tidak? Ataupun mungkin anda nak tunggu yang seterusnya 18T? Tak tahu kan? Komen kat bahagian bawah. Dan macam biasa jangan lupa like, subscribe, share. Terima kasih. Jumpa lagi.